Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum dan hari ini tajuk yang sangat penting dan saya rasa masyarakat perlu ambil cakna. Saya kira beberapa minggu yang lalu kita ada tular isu berkaitan dengan satu jenazah yang mungkin dihalang untuk dikuburkan di satu kawasan dan berlakulah perdebatan di kalangan netizen kan, bagaimana siapa yang bertanggungjawab semua. Ini yang tajuk yang kita nak bicarakan pada pagi ini, berkaitan dengan urusan kubur dan pengebumian di wilayah Persekutuan bersama dengan panel jemputan kita pada pagi ini, Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan yang merupakan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji ni jiran TV Hijrah je. Pejabatnya di sebelah saja, masya-Allah kan. Jadi Tuan Haji, secara amnya kalau berkaitan tajuk kita pada pagi ini kan, apa perkara paling penting yang perlu masyarakat umum tahu untuk menguruskan kematian dan pengebumian ahli keluarga? Sebab kadang-kadang saya rasa bukan semua, tapi ada sebahagian dia mungkin selalu melihat ayahnya melakukan segala-galanya. Ya. Kan? Tapi bila ayahnya meninggal dunia, si anak ni tak tahu nak buat apa. Dia jadi macam hilang kejap, blur kejap kan. Dia tak tahu nak kena panggil siapa, nak berhubung dengan siapa, dia tak tahu. Jadi mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikit. Ya. Pertama sekali apabila kita berbincang berkaitan dengan pengurusan jenazah, ya, pertama kita kena ingat kematian ini adalah kewajipan fardu kifayah kepada masyarakat, kepada komuniti, kepada waris untuk menguruskan dari segi memandikan, kemudian kafankan, solat dan juga kebumikan. Yang keduanya, apabila berlaku kematian, jangan panik. Ya, kita kena bertenang dan kita kena berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab. Pertama, apabila berlaku kematian, kalau sekiranya kematian di hospital, fasiliti kesihatan, pihak hospital akan mengeluarkan pengesahan kematian dan permit kubur, ya, yang boleh kemudian diuruskan. Ya. Yang keduanya, apabila kematian berlaku di rumah, jadi pihak waris hendaklah menghubungi pihak klinik ataupun hospital untuk mereka membuat pengesahan kematian. Dan pengesahan kematian ini, dokumennya, suratnya bawa ke balai polis yang berhampiran supaya pihak polis dapat mengeluarkan permit kubur. Jadi dua dokumen berkenaan, pengesahan kematian dan juga permit kubur hendaklah diserahkan kepada jawatankuasa masjid berhampiran, ya, supaya dia dapat menyelaraskan, ya, dari segi solat, kafan, kemudian mandikan dan juga kebumikan. Dan apabila sampai kepada urusan berkenaan, ya, pastikan kesemua dokumen itu telah dikemukakan kepada pihak masjid dan masjid akan selaraskan. Kemudian dari segi penyediaan tanah kubur dan sebagainya, saya yakin sekiranya pihak waris memberikan kerjasama, ya, dan juga pihak yang berkuasa, masjid, mereka juga memberikan kerjasama yang cukup baik, urusan pengkebumian akan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Daripada awal hingga akhirnya. Daripada awal, insya-Allah. Insya-Allah. Okay, itu berkaitan perkara am lah yang perlu masyarakat tahu kan apabila berlaku kematian. Macam Tuan Haji cakap, kalau di hospital pihak hospital akan keluarkan permit kan, tapi kalau di rumah maksudnya kita perlu menghubungi klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan dan juga kena maklumkan kepada polis untuk dikeluarkan permit kubur. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, itu kita dah faham. Tapi Tuan Haji kan, berkaitan dengan urusan untuk kita memastikan dokumen permit pengebumian yang lengkap, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Katakanlah kan, kalau macam yang meninggal itu adalah isterinya, adakah si suaminya ataupun adakah anak-anaknya ataupun ahli keluarganya, ataupun kalau yang meninggal tu sang ayahnya, adakah yang perlu bertanggungjawab adalah isteri ataupun anak-anak ataupun keluarga sebelah ayahnya. Ini yang kita nak tahu ni kan, sebab kadang-kadang yelah bila keluarga tu terlalu ramai, masing-masing macam nak jadi wira. Kan, masing-masing nak ambil tanggungjawab. Tapi sebenarnya siapa yang perlu bertanggungjawab dalam menguruskan dokumen yang lengkap ini? Baik, ada 4 pihak yang apabila berlakunya kematian, mereka kena berusaha untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan supaya pengurusan jenazah dan pengkebumian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Pertama sekali ialah waris. Waris kena dapatkan pengesahan kematian daripada pihak hospital, dan yang keduanya kalau sekiranya meninggal di rumah daripada pihak Balai Polis berhampiran, iaitu mereka memberikan permit kubur. Yang keduanya daripada hospital dan Balai Polis, mereka yang akan mengeluarkan pengesahan kematian dan juga permit kubur dengan prosedur yang telah pun ditetapkan. Ya, jadi mungkin akan berlaku kelewatan sekiranya ada unsur-unsur yang lain, jenayah, kematian kerana dibunuh dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, pengurus jenazah, mereka ini akan menyelaraskan dari segi penerimaan pengesahan kematian dan juga permit kubur tadi. Jadi mereka akan pastikan bahawa yang mati ini memang betul sebagaimana dalam pengesahan kematian dan permit kubur. Bukan salah orang, bukan silap orang. Bukan silap orang. Ya. Dan dia akan pastikan, pengurus jenazah ini pastikan pengurusan jenazah yang 4 perkara tadi, mandi, kafan, solat dan kebumi, mengikut hukum syarak. Dan pihak yang keempat tidak lain dan tidak bukan penyelia kubur yang memang tunggu di kubur tersebut. Dia akan pastikan bahawa dokumen telah pun diisi. Permohonan untuk mengkebumikan telah diisi dengan lengkap, dan yang keduanya sudah pastilah dia akan pastikan mana plot kubur yang telah pun ditetapkan. Maksudnya dekat sini mereka yang bertanggungjawab adalah ialah terutamanya waris, pihak hospital, pihak polis, pihak berkuasa, pengurus jenazah dan juga pengurus di kubur. Betul. Ini satu ilmu yang barulah, saya pun tak tahu sebelum ni. Rupanya semuanya berkait antara satu sama lain. Jadi Tuan Haji, kalau contohlah kita berlaku pertikaian berkaitan urusan pengkebumian ni kan, mungkin ada yang kata, oh kita nak kuburkan dekat kampung, oh tak, dia ahli kawasan sini kena kubur di sini kan. Berlaku pula pertikaian kan berkaitan urusan kan. Macam mana cara yang terbaik untuk kita selesaikan? Sebab arwah dah meninggal. Betul. Jenazah perlu diuruskan segera. Betul. Tapi mungkin disebabkan pertikaian ni, urusan pengkebumian tu jadi dilambatkan. Ya. Kita kesian dekat jenazah ni kan. Betul. Jadi macam mana Tuan Haji? Okey, pertikaian apabila berlaku kematian memang cukup banyak. Dan ia kena diselesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang bagus supaya mengelakkan ia berlarutan dan masalahnya kesannya kepada jenazah berkenaan. Ya. Pertama sekali pertikaian di mana nak dikebumikan. Ya, bapa mak datang daripada kampung, duduk dengan kita di Kuala Lumpur, meninggal di Kuala Lumpur. Jadi ada anak yang kata kita kena bawa balik ke kampung, 7-8 jam perjalanan. Ada anak kata di sinilah. Maka dalam keadaan seumpama ini, sunat sebenarnya dikebumikan di mana dia meninggal. Itu yang terlebih baik. Yang keduanya, pertikaian berkaitan dengan mayat berkenaan. Ada setengah ketika mana dia masih hidup, dia memeluk Islam dan tidak diketahui oleh warisnya yang lain. Jadi apabila berlaku kematian, keluarga asal menuntut jenazah tersebut, sedangkan dia seorang Islam. Jadi perkara seumpama ini kena selesaikan dengan campur tangan pihak berkuasa, khususnya Mahkamah Syariah, melihat kepada dokumen-dokumen pengislaman dan sebagainya, dan mahkamah akan keluarkan perintah di mana dia dikebumikan. Kalau dia betul-betul seorang Islam, dikubur berkaitan umat Islam. Dan yang ketiganya, pertikaian juga kadang-kadang berlaku berkaitan dengan siapa yang pihak yang lebih baik menguruskan, lebih patut menguruskan, NGO ataupun jawatankuasa masjid. Kita di seluruh negara mempunyai masjid di setiap kampung, di setiap daerah, wilayah dan sebagainya. Dan masjidlah yang paling afdal, yang paling baik untuk menguruskan apabila berlaku kematian. Sebab masjid ini dia ada kaitan juga dengan khairat kematian, yang akan menguruskan mayat apabila berlaku kematian. Jadi apabila isu ini berlaku, serahkan kepada pihak yang berautoriti. Jawatankuasa masjid, dia akan selaraskan kesemuanya dan tidak lain dan tidak bukan dengan kerjasama daripada keluarga dan waris si mati supaya pengurusan jenazah dapat dilaksanakan dengan baik.
macam Tuan Haji cakap lah kan, maksudnya perlu ada kerjasama yang baik antara waris keluarga dan juga pihak yang menguruskan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, tapi penonton jangan ke mana-mana sebab ada banyak lagi soalan berkaitan tajuk ni yang saya rasa sangat menarik untuk kita sama-sama fahami berkaitan dengan pengurusan jenazah ni daripada awal sehinggalah akhir kan. Ustaz pun, Tuan Haji jangan ke mana ya, stay ya. InsyaAllah kembali dan Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dengan tajuknya urusan kubur dan pengkebumian di wilayah Persekutuan bersama dengan Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan yang merupakan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Jadi kita nak sambung perbincangan kita. Jadi Tuan Haji kan, kalau kita lihatlah kan, antara emosi keluarga dan juga prosedur SOP pengkebumian ni kan, mana yang perlu diutamakan kan? Kadang-kadang kan emosi keluarga ni mengganggu juga urusan pengurusan jenazah ni kan. Ada yang kadang-kadang duk meraung lah, apalah, tak dapat terima kenyataan lah, nak kena tunggu semua balik lah kan. Sedangkan urusan jenazah ni perlu disegerakan. Macam mana Tuan Haji kan? Antara emosi dan juga prosedur, mana perlu diutamakan? Baik, kedua-dua aspek ni memang sangat-sangat penting. Ya, sama ada emosi keluarga dan juga prosedur dan peraturan supaya berjalan dengan lancar dan baik. Pertama sekali pada saya lah, ia perlu diurus dan dibincang bersama dengan pihak yang bertanggungjawab. Semua orang nak supaya pengkebumian dilaksanakan segera, jangan menyeksa mayat, kata dia orang. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena lihat ada beberapa kes kematian yang boleh dilambatkan dan tidak bertentangan dengan syarak. Misalnya kematian mengejut, misalnya kematian lemas. Misalnya ada pada kematian ini ada unsur-unsur jenayah. Jadi pihak berkuasa, khususnya polis dan juga pihak hospital, dia kena buat postmortem untuk melihat apa punca sebenarnya kematian dan boleh dilewatkan. Ya. Yang ni waris kena faham. Jangan desak-desak sangat. Polis dan juga pihak hospital, mereka akan ada prosedur yang tertentu. Yang keduanya, boleh dilewatkan juga sekiranya kita nak ramai yang mensolatkan jenazah berkenaan. Ya, ada hadis Nabi menyebut solat yang dimakmumkan, jenazah dimakmumkan oleh lebih daripada 40 ke 100 orang, Allah Ta'ala akan memberi syafaat kepadanya, kepada si mati berkenaan. Jadi boleh, tapi tidaklah sampai sehari, mungkin beberapa jam. Begitu juga untuk menunggu waris yang balik daripada jauh. Ya, bukanlah daripada London nak datang, tak. Maknanya yang berhampiran, ambillah masa, mungkin kalau meninggal malam, besoklah dikebumikan. Ya, dan kalau dapat kebumi itu ataupun solat itu selepas daripada solat fardu, itu lagi baik, jamaah ramai. Yang keduanya, apabila berlaku kematian juga, pendekatan berhemah dan komunikasi yang baik sangat-sangat diperlukan. Khususnya bila berlaku kematian di luar negara. Ya, semua nak minta bawa balik. Kita kena ingat bahawa apabila berlaku kematian di luar negara, jauh daripada negara kita, dia perlu maklumkan kepada pihak kedutaan Malaysia yang berhampiran. Yang keduanya, kena dapat pengesahan kematian daripada pihak berautoriti di negara berkenaan. Dan yang ketiga, barulah uruskan kematian. Sama ada nak dikebumi di tempat ataupun negara tersebut ataupun bawa balik dengan beberapa prosedur yang cukup mungkin menyusahkan juga. Dan yang keduanya, perbelanjaan yang tidak sedikit, berpuluh-puluh ribu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau macam Tuan Haji sendirilah kan, antara ialah meninggal di luar negara kan, antara ke bumi di luar negara ataupun bawa balik, personal Tuan Haji sendiri kan, Tuan Haji pilih yang mana? Ya. Berdasarkan kepada pandangan para ulama dan juga amalan di kalangan para sahabat Nabi, yang terbaik adalah di mana dia meninggal, di situ dikebumikan. Ya. Misalnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib syahid terkorban dalam perang Uhud. Nabi tak bawa balik untuk ke bumi di Madinah, walaupun taklah berapa jauh. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari yang meninggal dunia di Istanbul, di Turki, dikebumi di tempat berkenaan. Jadi pada saya, untuk memudahkan urusan, terlebih baik dikebumikan di tempat di mana dia meninggal. Ini sunnah di kalangan para sahabat terdahulu.
Walaupun begitu, kita kena lihat juga ada setengah-setengah negara, polisi mereka tak benarkan langsung Betul. foreigner ke bumi di negara tersebut. Betul. Jadi dalam keadaan ini, berbincanglah dengan baik dengan pihak kedutaan untuk bawa balik mayat dengan beberapa prosedur yang tertentu, antaranya kena awet mayat, embam mayat dan juga dengan permit dan sebagainya, dan juga dengan kebenaran pihak yang berkenaan. Betul tu Tuan Haji, sebab saya rasa macam kalau di negara matahari terbit Jepun, Ya. mereka kata kalau ada orang Islam yang foreigner yang meninggal di sana, kena ke bumi cara mereka. Ya. Itu dengan bakar mayat tu. Saya rasa mungkin Betul. pilihan yang terbaik adalah kita membawa jenazah tu pulang ke negara Malaysia lah terutamanya kan. Jadi tadi Tuan Haji ada sebut berkaitan dengan khairat kematian kan. Jadi bila kita berbicara berkaitan dengan khairat kematian ni, ada masyarakat yang cakna alhamdulillah bagus. Betul. Ada masyarakat yang dia tak ambil pusing pun. Sebab bagi dia macam alah, khairat kematian ni nanti dah tua-tua nanti barulah start kan. Dia tak ada kesedaran waktu muda. Tapi khairat kematian ni nak tahu juga kan, adakah ianya merupakan satu keperluan ataupun dia pilihan semata-mata? Ya. Pada saya dalam keadaan hari ini, pengurusan jenazah ada kos dia, pengkebumian ada kosnya yang perlu ditanggung oleh pihak yang berkenaan. Ya. Jadi pada saya ini suatu keperluan yang sangat-sangat penting. Ya. Sebab khairat kematian ini maknanya kita melakukan kebaikan bukan sekadar kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang telah mati. Pengurusannya akan berjalan dengan baik, dengan lancar dari segi mandi, kafan, solat, kebumikan. Dan ini pada saya suatu saham akhirat untuk membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Ya, dengan caruman yang sedikit, ya, misalnya setahun hanya RM60, sehari hanya 17 sen, ataupun seumur hidup lebih kurang RM500. Dia boleh kawal satu keluarga 6-7 orang yang tinggal serumah. Ya, dan ini sangat-sangat diperlukan dalam keadaan kita kesusahan. Ya. Khairat ini berdasarkan kepada dua prinsip utama. Satu, takaful, saling membantu. Yang keduanya, ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi pada saya ini sangat-sangat diperlukan, dan saya nak pesan pada diri saya dan pada para penonton sekalian, di mana kita tinggal, sertailah khairat kematian yang dianjurkan oleh pihak jawatankuasa masjid. Maknanya datanglah ke masjid. Ya, datang ke masjid, daftar kita sebagai seorang ahli khairat. Dan yang keduanya, bagi penjawat awam, mereka juga ada khairat oleh JPA, begitu juga oleh Perkeso, oleh tabung haji. Malah tabung haji ini ada satu skim yang cukup menarik, TH Khairat, bayar hanya serendah RM28, dia boleh kawal sehingga RM12,000. Jadi kalau ini boleh kita lakukan, ini memudahkan urusan kita dan waris setelah daripada kita mati nanti. Itu dia betapa pentingnya khairat kematian ni kan. Alah, setakat RM60 setahun je kan Ustaz kan. Beli air yang mahal tu boleh pula kan. Khairat kematian setakat RM60 setahun. Bukannya sebulan RM60, setahun RM60. Macam Ustaz cakap tadi, satu hari 17 sen je. Kan. Beli orang kata yang berasap tu, tu dah berapa sen sebatang. Boleh pula kan. Allahuakbar kan. Jadi Tuan Haji kan, jika si mati ni ialah mungkin dia tak sempat ambil khairat kematian dan dia bukan termasuk dalam khairat kematian karya, bagaimana? Ya. Kalau sekiranya si mati dia tidak menyertai apa-apa skim khairat yang telah pun disebutkan tadi, ia masih boleh diuruskan apabila berlaku kematiannya, iaitu dari segi mandi, dari segi solat, dari segi kafan, dari segi kebumikan, dengan kerjasama pihak waris. Jadi jangan gabra, jangan kita panik, tenang. Dan yang keduanya, kita berhubung dengan pihak jawatankuasa masjid. Kalau dia seorang fakir miskin, kalau di wilayah persekutuan, Majlis Agama Islam wilayah persekutuan akan menanggung kosnya. Dan bagi mereka yang tidak ada waris, mati bersendirian misalnya, kita juga akan memberikan sumbangan bantuan. Dan sekiranya yang si mati ini dalam keadaan tidak ada kawa mana-mana khairat, maka keluarganya lah yang akan menanggung kos berkenaan. Jadi tetap boleh diuruskan. Cuma kena keluarkanlah duit pada masa itu untuk pengurusan jenazah berkenaan. Itu dia. Saya harap
penonton yang sedang menonton ni dia dah faham sikit lah kan bagaimana kan. Tapi dan satu lagi Ustaz kan, yang terakhirnya lah kan, mungkin ada pesanan kepada masyarakat apabila bercakap tentang kematian dan pengurusannya, dan mungkin kot-kot lah ada penonton CCTV Al Hijrah yang sedang menonton ni kan, tiba-tiba berniat nak wakafkan tanah kubur. Apa prosedur dia? Ya. Sebagaimana kita sedia maklum, urusan wakaf ini di wilayah persekutuan dan di mana-mana negeri di Malaysia ini, dia diletakkan di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kalau sekiranya kita nak mewakafkan, sama ada wakaf tunai, wakaf tanah kubur ataupun hartanah dan sebagainya, boleh berhubung dengan bahagian wakaf dan sumber am, khususnya di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana pihak majlis ini akan membuat penilaian kesesuaian tanah tersebut untuk dilaksanakan proses pengkebumian. Yang keduanya, status pemilikan tanah tersebut. Ada tuntutan tak di kalangan ahli waris yang lain ataupun milik persendirian. Yang keduanya dari segi kesesuaian lokasi. Kalau tepi jalan memang suatu yang mudah. Ini kalau jauh, 5-6 lapis daripada tanah jalan besar misalnya, ini juga kita perlu lihat juga. Dan kita kena lihat juga dari segi keperluan pembangunan di tempat berkenaan. Walaupun begitu, kita sangat-sangat mengalulukan sekiranya ada di kalangan para penuntut nak mewariskan tanah kepada pihak majlis untuk tujuan khusus, misalnya untuk tanah kuburan. Dalam masa yang sama, kita di wilayah persekutuan memang kurang tanah kubur, dan dijangka dalam tempoh 5 tahun akan datang penuh, sama ada kubur Korea ataupun kubur di bawah Jawi. Alhamdulillah, kita di wilayah persekutuan pihak Jawi, tahun ini dalam bulan September nanti kita akan buat satu inovasi baru. Tanah kubur yang ada kita akan buat bertingkat. Masya Allah. Maknanya kalau biasanya satu kubur, satu liang, satu jenazah. Dalam kes ini kita akan buat satu kubur, 2 jenazah. Kubur kita akan gali sedalam 8 kaki. Mayat pertama masuk dan akan di tengah-tengah tu letakkan jeriji besi, dan mungkin 5-6 tahun akan datang mayat yang kedua kita boleh letakkan di 4 kaki di atas tadi. Ini mengurangkan, dapat menjimatkan tanah, dan sudah pastilah pengurusan lebih baik, lebih inovasi dan memberi kelegaan di saat kita kekurangan tanah perkuburan. Jadi Tuan Haji, mungkin yang terakhirnya pesanan kepada masyarakat apabila ialah bercakap tentang kematian dan pengurusannya. Pertama sekali kita kena ingat bahawa kematian ini suatu yang pasti. Tak kira tua, tak kira muda, sampai masa dia akan mati. Dan apabila berlaku kematian, bermulalah pengurusan kematian. Jadi dengan sebab itu, saya mengingatkan diri saya dan kepada para penonton sekalian, mudahkan urusan waris. Maknanya ketika kita masih hidup, sertailah khairat kematian di mana kita tinggal. Dan yang keduanya, kepada para waris, apabila berlaku kematian, jangan panik, hubungi pihak yang bertanggungjawab supaya urusan pengkebumian dan pengurusan jenazah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan hormati jenazah. Maknanya kalau dapat kita segerakan pengurusan jenazah tersebut, dan ia tidak lain dan tidak bukan kerjasama daripada semua pihak yang berkaitan, waris dan juga pihak berkuasa. Masya Allah, itu dia yang paling penting, kena cakna, dan kalau boleh ambillah khairat kematian tu. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan yang merupakan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, kerana sudi berbicara berkaitan urusan kubur dan pengkebumian di wilayah persekutuan. Saya harap penonton, terutamanya yang berada di sekitar Lembah Kelang, yang berada di dalam kawasan wilayah persekutuan Putrajaya, Labuan dan juga Kuala Lumpur ni dah faham sebenar-benarnya berkaitan dengan urusan kubur dan pengkebumian ni, insya-Allah. Dan kalau boleh sebar-sebarkan, dapat manfaatnya daripada sebaran ilmu kan, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana.